Exam asal dia bukan untuk sekolah tapi untuk pekerja kerajaan. Tahun 600 Masihi, dinasti Sui di China, tujuan exam, ujian peperiksaan mental torture ni, dia pada asal dia bukan untuk akademik, tapi untuk pastikan orang yang mampu berfikir secara kritikal saja yang boleh bekerja dengan Maharaja Yang. Dan bila Eropah pada abad ke-18 nampak yang sistem ni berkesan, barulah exam mula diguna pakai sebagai alat pengukur kemampuan di sekolah. Dari situ, exam akan dilihat sebagai adil kerana menjawab soalan yang sama. So, kalau exam gagal, kita salahkan siapa? Kita salahkan dinasti Sui. Janganlah marah. Kau dah nak tiru jawapan exam, kau meja jauh kot. Datung kau yang nak minta cikgu paskan kertas tiru tu buat apa? Sabar, kena gantung sekolah je. Aku kan kondok. Belanja aku. Okey, satu kondok bang. Nah, sedap. Apa lagi ada bang? Selain kondok, kita ada corn chicken juga.